Sebelum saya dikorbankan, nak kabarlah kepada orang-orang kampung, janganlah rebut sangat di bahagian badan. Cuba kamu try dulu bahagian mata, tulang tebulang di muka ni sedap dibuat sup. Tak percaya? Cuba dulu. Tanya orang-orang Jawa kadang dia buat telinga ni buat sup, buat rendang. Lidah dia buat bakar. Ya, jangan rebut-rebut. Manakala yang simpan daging korban dalam peti sejuk sampai tahun depan baru nak masak tu, elok bagi orang aja lah. Sebab daging korban ni sedap, masak fresh-fresh. Kalau niat nak menyimpan aja dalam peti ais tak buat-buat apa, baik bagi kat jiran. Bagilah kat siapa-siapa yang nak makan daging aku. Ni nak korban dah ni, tak lama lagi ni. Ni nak kabar lah ni. Kalau tak kabar ni, setiap tahun daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Keturunan aku dah cerita dah. Apa nasib dia? Bertahun-tahun dalam peti ais tak dimasak-masak. Tapi berebut-rebut nak ambil 2-3 plastik satu family. Tak mak. Masaknya tidak. Ada pula dah lah dapat daging free. Berungut. Mak ni hari-hari daging. Hari-hari daging. Benda free, masak dah. Eloklah kamu makan daging. Elok. Aku ni makan rumput je tu. Makan rumput ni pun kena sembelih. Tak reti bersyukur lah.